So saya nak cerita sikit macam mana prosedur shockwave terapi ni dilakukan. Okay, bayangkan ini adalah alat sulit lah ataupun penis. Ini kepala, ini batang. Okey, untuk rawatan shockwave terapi ni kita akan letak di kawasan batang sahaja sebenarnya. Kita akan mulakan, kita akan letak gel. Gel tu gel biasa je di beberapa tempat. Just nak bagi medium lah untuk shockwave tu masuk ke dalam. Dan ini adalah kepala dia, kepala mesin. Kita akan letak directly atas kawasan batang lah. Ada beberapa point yang kita akan letak. Okey, 1, 2, 3 dan kiri dan kanan. So satu sesi mengambil masa dalam 15 ke 20 minit. Dia tak sakit. Ramai yang tanya sakit ke rawatan ni? Sebenarnya dia tak sakit. Cuma dia ada rasa sikit lah. Ada rasa macam karen-karen sikit. Ada microneedle, cucuk-cucuk sikit. Tapi tolerable. Tak ada yang sampai jerit-jerit. Okey lah, so far semua okey. So macam tu lah rawatan shockwave terapi ni. So rawatan shockwave terapi ni bertujuan untuk melancarkan balik edaran darah dalam alat sulit lah. So bila shockwave energy tu masuk ke dalam, dia akan tumbuhkan balik darah yang mana yang dah mati tu, mana yang tersumbat, dia akan pecahkan. So dia nak kembalikan balik aliran darah yang lancar di dalam alat sulit. Jadi bila aliran darah lancar, ketegangan anda akan kembali semula.